sekarang ni kita nak buat kek buttermilk. Jadi inilah barang-barang dia. Dia ada dua bahagian. Satu untuk yang basah, satu untuk yang kering. Okey, jadi kita buat yang kering ni dulu. Okey, jom kita buat masukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan agak gerak. Okeylah, duduk dia Abang Arman. Arman aku punya. Lepas tu gula. Bismillahirrahmanirrahim. Lepas tu garam secubit rasa. Cubit-cubit manja. Cubit manja. Ada cinta satu. Ini boleh masukkan. Okey, ni kita masuk sini. Bismillahirrahmanirrahim. Ayah. Okey, ini sekarang masanya untuk kita masukkan margarin. So, kita masukkan margarin ni sikit-sikit. Okey, masukkan. Okey, sementara tengah berpusing dekat sini ni, Ima buat yang bahan untuk basah ni. Yummy. Telur, garam ni. Apa letak macam mana ni? Secubit. Secubit. Minyak semua. Minyak. Okey, lepas tu Ais vanila. Ima, ingat tak benda wajib dalam setiap masakan? Apa yang perlu ada? Good day. Susu good day. Okey, Bagus, jom. Bagus. Gaulkan dia Abang perlahan-lahan. Kemudian, yang kita dah dalam mixer ni tadi ni, kita keluarkan. Limut ni. Ni sikit-sikit. Sikit per sikit. Macam tu. Tu. Gaul lagi, Mah. Boleh, Mah? Boleh. Buat sayang. Hei. Sini, Mah. Aku tengok kau macam tak makan 5 hari, Mah. Dia macam gini, Mah. Macam gini. Okey, so kau tolong ambilkan tray tu. Kita dah bawah ni dah. Dah boleh nak bakar dah. Dia nak bakar dah? Ya. Kita tuangkan. Oh, aku tuangkan? Ya, Mak. Tak boleh masuk semua sekali ke? Pelan-pelan, Mak. Kau janganlah kelojo sangat, Mak. Highway terus tak ikut jalan lama, bengkok-bengkok. Lambat sampai. Lepas tu, bakar. Okey, jom masukkan dalam oven ni. Okey, so kita pusingkan dia dan kita tunggu sampai dia masak dan siap. Wah, nampak tak hasil dia? Cantik tak? Nampak gebu bam-bam.